Ramai yang memandang enteng berkenaan lepuhan di mulut kerana beranggapan lepuhan tersebut hanya sekadar ulcer biasa. Namun ternyata ada yang silap. Mereka tidak dapat membezakan antara ulcer mulut yang biasa berlaku dan herpes mulut disebabkan kurang pendedahan berkenaan masalah itu. Menurut pakar klinikal di Jabatan Dalam Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Hafsah Sazali, terdapat perbezaan sekiranya terdapat individu yang mengalami lepuhan di mulut. Ada beberapa tanda actually kalau misalkan kita periksa herpes mulut ni, dia punya lepuh dia kecil-kecil dan berkelompok atau berkumpul selalunya lah. Dan ulcer mulut biasa ataupun Aphthous ulcer, dia mungkin satu atau beberapa sajalah yang kalau kita biasa ada ulcer mulut kan, dia selalunya satu, tapi kadang-kadang ada beberapa lah yang lebih besar, dia luka kecil berupa warna putih atau kekuningan dan ada di sekitar tu warna merah lah. Okay? Tapi untuk diagnosis yang tepat memang perlu pemeriksaan di klinik dengan doktor lah. Katanya bagi memastikan lepuhan itu adalah ulcer atau herpes mulut adalah dengan menjalani pemeriksaan doktor, bukan hanya sekadar melihat berdasarkan rupa atau gejala. Nasihat kata pergi jumpa doktor dan kita periksa dengan betul sebab kita kena tengok sejarah, berapa lama dah ada, berapa kekerapan dia terjadi, rupa dia, gejala yang ada, dan puncanya pun berbeza-beza. Kalau ulcer mulut pun ada banyak sebab actually, termasuk masalah autoimun, kadang-kadang kekurangan nutrisi dan sebagainya. Jadi kita tak boleh komen hanya berdasarkan description ataupun rupa sahaja. Mesti jumpa doktor dan dapat pemeriksaan yang lengkap. Menurut Dr. Hafsah, herpes mulut adalah masalah atau penyakit yang disebabkan oleh herpes simplex virus HSV. Herpes mulut ni ialah masalah atau penyakit yang disebabkan oleh virus HSV lah, herpes simplex virus. Kita ada dua jenis utama lah, HSV 1 dan 2. Selalunya kebiasaannya herpes mulut ni ialah jangkitan kuman herpes HSV 1, yang melibatkan bahagian mulut ataupun bahagian muka, termasuk muka jugalah kita cakap herpes mulut ataupun orofacial. Itu ringkasannya lah mengenai HSV, jangkitan HSV ni. Menurut Dr. Hafsah, punca utama herpes mulut adalah disebabkan jangkitan virus dan ia biasanya disebarkan melalui sentuhan langsung daripada titisan atau rembesan daripada cecair mulut kepada individu yang terbabit. Beliau berkata bagi mereka yang mengamalkan seks oral, herpes mulut boleh merebak ke bahagian genital. Ini boleh berlaku melalui ciuman, melalui perkongsian peralatan, terutamanya makanan lah kan, kita gunakan sudu, garfu dan sebagainya. Peralatan makanan tu boleh juga menjadi medium lah kan, menjadi cara untuk penyebaran dia kita terdedah kepada titisan atau rembesan yang dijangkiti kuman tersebut. Dan siapa yang kalau ada individu yang mengamalkan seks oral, ia boleh melibatkan bahagian genital ataupun bahagian sulit jugalah. Katanya majoriti penyakit herpes mulut kemungkinan tidak mempunyai sebarang gejala ataupun hanya mempunyai gejala ringan sahaja. Namun menurutnya sekiranya individu mengalami herpes mulut sebelum berlakunya lepuhan, mereka sudah berasa denyutan. Untuk pengetahuan semua, herpes mulut boleh menjangkiti orang lain melalui titisan atau rembesan. Oleh itu, golongan berisiko termasuk bayi, ibu mengandung, warga emas juga mereka yang mempunyai penyakit kronik termasuk kanser perlu mengelakkan untuk bersentuhan dan berkongsi peralatan makanan. Bagaimanapun, herpes mulut boleh dirawat namun tiada rawatan spesifik diperlukan. Kalau jangkitan tu ringan ataupun tidak rumit, selalunya tak ada apa-apa rawatan yang spesifik diperlukannya, dia sembuh dengan biasa. Tapi jika misal kata dia jangkitan yang lebih berat ataupun mengganggu lah, kita ada rawatan ubat sapu, kita ada ubat rawatan antivirus, ubat makan, dan juga penting juga untuk mencegah untuk memakai sun protection lah, sunblock kan, sunscreen, perlindungan UV yang sepatutnya lah. Dan jika jangkitan kuman itu berat,
melibatkan penyebaran virus ke tempat lain. Okey, ini terutamanya golongan berisiko yang saya sebutkan tadi lah. Dia boleh merebak kalau macam bayi kan baru lahir, imun sistem dia tak matang, dia boleh merebak ke otak contohnya kan. Jadi kita panggil systemic infection lah. Okey, jangkitan sistemik ni perlu rawatan yang cepat lah, perlu bawa ke hospital dan mungkin kena admit dan kita kena bagi ubat secara intravenous dan ubat-ubatan lain jika ada jangkitan kuman bakteria dan sebagainya, kita kena rawat juga. Katanya golongan berisiko yang dijangkiti virus tersebut boleh menyebabkan maut disebabkan imuniti mereka rendah. Menurut Dr. Hafsah, ramai dalam kalangan masyarakat beranggapan masalah herpes hanya berlaku kepada mereka yang sering melakukan hubungan kelamin. Namun ini penjelasan beliau. Mitos yang pertama ialah ia berlaku hanya dengan individu yang aktif dari segi hubungan seks. Okay. Actually dia boleh berlaku pada mana-mana individu dari peringkat umur yang berbeza-beza. Okay. Jadi yang keduanya dari segi stigma tu lah, dari segi stigma yang hanya mereka yang mengamalkan amalan seks yang tidak sihat lah yang mendapat jangkitan ini. Ini stigma yang saya rasa kena betulkan, sebab sesiapa saja yang boleh mendapat jangkitan kuman ini melalui sentuhan yang secara langsung dengan titisan ataupun rebesan cecair yang dijangkiti kuman tersebut. Beliau menegaskan supaya masyarakat perlu peka terhadap masalah penyakit yang dialami dan mengelakkan untuk membuat andaian atau diagnosis sendiri, khususnya melalui carian di internet. Dr. Hafsah berkata, sebaiknya individu yang mempunyai masalah tersebut segera berjumpa dengan doktor untuk menjalani pemeriksaan dan diagnosis tepat. Saya rasa kita patut mengambil peluang untuk berbincang mengenai topik ini dengan lebih intellectual, intellectual untuk memberi fakta yang tepat lah kan. Jadi ambil peluang ni untuk kita sebarkan fakta yang tepat, dapatkan fakta yang tepat dari pakar dan elakkan menghakimi lah orang-orang tertentu dan elakkan membuat tekaan andaian mengenai diagnosis, rawatan dan sebagainya. Sebab saya katakan tadi, lepuhan ada banyak jenis lepuhan, ulcer pun ada banyak jenis ulcer, banyak punca. Okey, ini semua gejala. Jadi bila gejala tu kita tak boleh membuat diagnosis dengan sewenang-wenangnya. Kecuali jika kita boleh kita dapatkan maklumat yang tepat, dapatkan pemeriksaan yang terperinci, barulah kita boleh memberi diagnosis dan rawatan yang tepat. Selain daripada itu, kita hanya andaian sahaja dan sangat berbahayalah kalau andai sendiri dan rawat sendiri. Nik Nur Zakia Abdullah dan jurukamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.